Setiap tahun anak kita akan terima duit raya, tuan-puan. Tapi kalau dibiarkan begitu sahaja, tuan-puan, duit raya tu akan habis digunakan ataupun dibelanjakan ataupun berlaku ketirisan. Ataupun kita sendiri terguna duit raya anak tersebut. Sebab tu, tuan-puan, langkah paling bagus, paling mudah, tuan-puan, untuk selamatkan duit raya anak-anak, kita bekukan ke dalam bentuk emas, tuan-puan. Selain daripada harga dia bertambah lebih banyak setiap tahun dan kalis inflasi, ia juga dapat menyelesaikan matlamat anak-anak tersebut pada masa akan datang. Contoh, anak tersebut nak beli motor, nak beli kereta, nak beli laptop ataupun nak sambung pengajian, tuan-puan, kita dah tak perlu keluarkan duit kita. Sebab apa? Anak-anak tersebut dah ada duit mereka sendiri, hasil dia simpan daripada duit raya dia daripada umur 1 tahun sampai umur 18 tahun. Jadi sebab tu, tuan-puan, anda kata tuan-puan ada anak dan anak tersebut pasti akan dapat duit raya tu terus tukar ke dalam bentuk emas fizikal. Jadi sangat senang, tuan-puan, simpanan emas pada anak-anak ni dia ada akaun asing, bukan bersama dengan kita. Contoh, kita dah ada akaun bersama dengan Public Gold, anak-anak pun dia akan ada akaun Public Gold atas nama dia sendiri. Jadi gram-gram emas tu tak akan bercampur antara anak-anak dan juga antara kita dengan anak kita. Jadi jom mulakan sekarang, tuan-puan, mulakan simpanan emas bersama dengan Public Gold dan tukar duit raya anak ke dalam bentuk emas fizikal. Saya akan bantu guide sebabnya.